Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ni saya nak terangkan macam mana kita nak setkan produk variasi. Okey, mula-mula kita cari produk. Okey, contohnya kita edit kat sini. Yang tepi kat bawah ni ada onkan button ni. Ada variant ni. Okey, lepas tu kita boleh tambah lah kat sini. Okey, nama contoh kalau macam baju kan ada banyak saiz kan. Dan mungkin setiap saiz tu akan ada harga yang berlainan. Contohnya untuk produk macam kalau baju tu saiz XL, mesti harga dia akan meningkat dalam RM1 ke RM2 macam tu kan. Okey, so kita buatlah baju ni saiz S. Okey, harga dia berapa? 25, harga standard. So ini stok yang ada. Ni dan kita letaklah gambar. Lepas tu kita tambah. Lepas tu ni contoh saya buat saiz yang lebih besar lah untuk nampakkan bandingan harga. Saiz XL. So XL kita buat 28. Tu stok dia ada 5. So lepas tu kita tekan kemas kini. Ok, so dia akan keluar dekat sini lah, nampak. Ok, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa di video yang akan datang.